Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Welcome back to Phoenix Vision YouTube channel, di mana kita akan correct plot sampai Marvel call kita untuk stop. And you know, kau tahu apa benda yang kita nak berbual dalam video kali ni? Kau dah tengok thumbnail, kau dah tengok tajuknya. Yes, kita akan berbual tentang seorang lelaki yang menunggang motosikal dengan pakai jaket leather dan juga tengkoraknya berapi. Itu benda yang kita nak berbual dalam video kali ni, Mat. Tapi sebelum we get into that detail, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang semua lu, Mat. Thank you very much, yo. Thank you very much. Sebab atas usaha daripada korang semua, atas asbab korang komen, like and subscribe pun, akhirnya setelah 6 tahun aku dekat dalam YouTube channel ni, duk borak pasal superhero macam budak-budak, akhirnya aku dapat capai 10k subscribers. Alhamdulillah. 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 Aku right now, aku punya emotional state aku tak tahu nak rasa apa. For sure aku rasa bersyukur. At the same time aku rasa juga happy. At the same time aku rasa juga macam terharu dengan most of you guys yang memilih untuk menekan video aku dan choose untuk tonton. Lagi-lagi pula video aku sekarang ni makin lama makin panjang. And sebab masa setiap orang yang ada dekat atas muka bumi ni diberikan masa 24 jam sehari. But somehow you choose untuk tengok video aku dan subscribe dan like dan juga komen. Sampailah kita sampai ke 10k subscribers. Phoenix Vision 6 tahun lepas wouldn't expect this thing. Walaupun dia duduk cakap, oh road to 10k, road to 10k Phoenix Vision yang 6 tahun lepas. Kau tak tahu, Fik, berapa tahun kau kena lalui benda ni untuk kau capai benda tu? Kau tak tahu. Kau mulalah buat muka songong, kau muka bengap, kau buat video kan. Nak kena layak. Aku bukan nak kritik dia sendiri, tapi muka aku most of the time nampak macam bangang sia. Tapi aku bersyukur lah somehow. Aku bersyukur sebab dapat crowd macam korang semua. Sangat-sangat bersyukur. Aku masa dapat tahu 10k subscribers ni, masa tu aku ada kat Cafe Anip, kat Kora-Kora. Tiba-tibanya aku tengok ada orang tag dekat story IG. Lepas tu komen dekat video lepas. Video lepas aku buat pasal apa? Avengers Doomsday kot. Tiba-tiba orang main komen, tanya Afiq, 10k subscribers apa semua kan. Aku macam, apa benda pula ni? Takkanlah aku capai 10k subscribers. Aku masa tu baru 9,000 berapa? 200 ke macam 9,003 ke something macam tu. Aku lupa. Tiba-tiba aku buka YouTube studio tu, buka 10k subscribers. Aku macam, Alhamdulillah. Aku jadi blank masa tu. Lepas tu aku screenshot, aku hantar kat wife aku lah. Dah dapat numbers yang kita nakkan ni apa semua kan. Dan masa tu aku sangat-sangat bersyukur lah. Sebab tak sangka secepat itu. Sebab aku tak expect yang dia akan capai dalam masa terdekat ni. Even dekat malam Fantastic Four yang lepas pun tak capai macam mana yang aku target. Tapi kali ni benda tu capai sebelum Spider-Man Brand New Day punya filem keluar. So bila capai tu aku somehow tak terkata lah. Lagi pula malam tu, sorry lah panjang sikit cerita minta maaf banyak-banyak. Malam tu beberapa minggu ni literally aku macam ada dalam satu fasa yang macam resah sikit, gelisah sikit. Yelah kau faham lah bila kerja aku begini je. So akan ada lah episod-episod yang aku rasa macam dia bukan down now, dia macam takut kau tak mampu nak survive dalam kehidupan ni. Aku rasa macam tu. Bila aku rasa macam tu, aku berdoa lah kan. Aku kat masa solat aku berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kau pemudahkanlah perjalanan kehidupan aku. Kau limpahkanlah kepadaku rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang mendekatkan aku dengan dirimu, and tolonglah tunjukkan aku jalan yang benar, jalan yang diredai olehmu, apa semua. Aku banyak minta malam tu. Sama aku rasa macam, yelah kita tahu lah kehidupan atas muka bumi ni hanyalah satu pinjaman je dan sementara saja. Everything in this life, termasuk keluarga aku, isteri aku, barang-barang ni semua is totally temporary saja kan. Dia tak boleh bawa ke akhirat kan. So aku minta lah dengan Allah, tolong makbulkan doa aku sekarang ni. Tolong lapangkan dada aku sekarang ni dalam keadaan yang resah apa semua. Tolong kan. Esok kan tu dapat 10k subscribers ni. Ni cerita yang sangat-sangat benar. Serious talk, cerita ni sangat benar.
Dan of course lah 10k subscribers tu bagi apa kau apa Fik? 10k ke kat kau duit 10k? Duit 10k yang kau boleh survive hari ni? Tak. Bukan itu bukan duit tu sebabnya, tapi dia macam something yang aku doakan beberapa tahun lepas akhirnya Allah makbulkan. Dan aku harap dengan capainya 10k subscribers ni, aku tak jadi seorang yang sombong, aku tak jadi seorang yang riak, aku tak jadi seorang yang belagak, aku tak jadi seorang yang memperkecilkan orang lain. Sukses mungkin bagi orang 10k subscribers kecil, tapi bagi aku sangat besar sebab aku impikan benda ni lama sangat dah. So alhamdulillah dan terima kasih kepada korang semua yang memilih untuk menonton Fit Innovation Correct Plot YouTube channel. Dan aku minta maaf, aku sedar yang video YouTube channel ni tidak perfect, dia tidaklah se-entertaining macam YouTuber-YouTuber lain dengan editing yang pumpam dahsyat apa semua kan. Tapi terima kasih sebab menonton video aku dalam serba-serbi tidak sempurnanya konten aku. So thank you very much. Aku maksudkan to each one of you. Okay, dan merapu. Mesti korang semua macam tertanya juga kan, ada hadiah ke untuk 10k subscribers ni? Ada. Tapi boleh tak kita delay kejap sebab aku nak settlekan event Spider-Man dulu, lepas tu kita pergi kepada hadiah. Tapi aku boleh tunjuk tease lah. Boleh ke? Boleh kot. Hadiah ni basically aku akan bagi dekat beberapa orang saja yang datang dekat event aku nanti. Dia macam game lah. Kau main game ni kau akan dapat lah. Dan benda ni tak banyak, ada 50 pieces saja. Which is aku ada buat satu card collection untuk korang semua. Fit Innovation Correct Plot. Nampak? Belakang dia aku tak boleh nak tunjuk lagi. Belakang dia mungkin orang kat event lah akan nampak dulu. Tapi this is the card. Something yang kau boleh collect. Dan something yang sangat limited. Of course lah. Aku tak tahulah berapa harga dia. Dia bukanlah macam harga Pokemon card. Beribu-ribu kau boleh jual balik. Tak. Silap bulan kalau kau dapat card ni, kau jual kat orang yang jual beli Pokemon card. Dia cakap kat sampah apa ni. Macam gitu lah. Tapi kan ni khas untuk korang semua. Tapi especially kepada korang semua, aku rasa ada 4 orang saja yang aku boleh letak kat skrin ni, yang keep on bagi duit kopi kat aku RM2.50 setiap bulan apa semua tu, walaupun aku tak minta untuk korang buat benda tu. Basically korang tak perlu nak join apa-apa, korang memang akan dapat dan aku akan bagi kat korang lah, these people. Okay, but yeah, this is my first gift untuk 10k subscribers lah. Tapi the rest ada lagi lah yang lain kan. Setakat ni tu je lah yang aku boleh tunjuk. Okay. So yeah, again, sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang menyokong Fit Innovation Correct Plot. Semoga kita akan sentiasa berkembang lah. Aku tak nak lah target 100k subscribers what not kan. Sebab benda tu macam tak realistik sangat. Tapi my aim for next one is, kalau ada filem Deadpool and Wolverine, aku nak interview dengan Ryan Reynolds. Itu my next one lah. But we see sama ada Allah izinkan ataupun tidak. Okay. Alright. Tanpa membuang masa, kita jump straight terus kepada the main thing yang kita nak berbual dalam video kali ni, which is akhirnya setelah bertahun-tahun kita tunggu kan benda ni, Ghost Rider finally akan muncul dalam Marvel Cinematic Universe. Aku masa tengok berita tu, this Comic Con thing dia berlaku waktu pagi kan. Of course pagi lepas subuh aku tidur lah man. Tidur, bangun tu, dah tahu siapa Ghost Rider. Dan memang Ghost Rider akan ada dalam MCU. Mana tak terujanya. Buka habis ni, IG lah, TikTok pun semua. Tengok siapa Ghost Rider. Sekali buka tengok Ryan Gosling. Memang kecewa gila aku. Kecewa sebab apa? Sebab aku nak Ryan Gosling sepatutnya jadi Black Panther. Tak ada, gurau. Jangan take it too serious. Aku tak nak Ryan Gosling jadi Black Panther. Kenapa pula aku nak Ryan Gosling jadi Black Panther? Ryan Gosling jadi Ghost Rider is one of the best thing that happens in my life dalam tahun 2026 ni. Selain daripada dia muncul dekat dalam project Hail Mary, dalam tiba-tibanya dia jadi Ghost Rider tu, aku happy gila mat. Dan benda ni kita pernah berteorikan 2 tahun lepas mat. Masa tu aku dekat Terengganu lagi. Senang cerita, kalau MCU dapat pelakon yang macam ni dalam projek diorang, ini memang money grabber mat. Yang aku sangat menyokong yang Ryan Gosling patut jadi Ghost Rider. Dan dia memang pilihan yang sangat tepat. Dan dapat tahu pula masa release, masa news ni diberitahu Ryan Gosling naik dekat Hall H dan sebagainya tu,
kita dimaklumkan yang Ryan Gosling ni pergi pitch satu projek berkaitan dengan watak Ghost Rider kepada Kevin Feige. Dan dia pitch daripada komik. Membuatkan Kevin Feige realise, oh Mamat Gosling ni, dia bukan setakat boleh menari, dia juga pembaca komik. Dan dia baca komik Ghost Rider. Oh my god. Dan dia pitch dekat Kevin Feige, and somehow member dapat role of Ghost Rider, Mat. Cuma persoalannya kita tak tahu lagi dia akan mainkan watak sebagai Johnny Blaze ataupun Danny Ketch. Robbie Reyes for sure aku tak rasa dia akan mainkan watak sebagai Robbie Reyes. So antara dua ni, sama ada Johnny Blaze ataupun Danny Ketch. Tapi itulah, aku rasa orang akan ramai gila kecewa dengan berita ni. For some people, aku tengok daripada korang semua ada yang happy Ryan Gosling jadi Ghost Rider sebabkan penampilan dia dekat dalam Blade 2049 apa semua tu cool gila. Dengan dia bike, pakai jaket, Mamat ni boleh jadi Ghost Rider, Mat. But the thing is, sebelum adanya kita pilih Ryan Gosling ni sebagai Ghost Rider, aku rasa 3 ke 4 tahun lepas, kita juga pernah berteorikan yang Ghost Rider sepatutnya dimainkan oleh Norman Reedus ataupun Keanu Reeves. Sebab dia mempunyai satu look, luaran dia tu nampak sangat bikers mukanya. Nak dibandingkan dengan Ryan Gosling yang muncul dekat dalam filem Barbie. I'm just can't. Lepas tu aku tengok sampai ke hari ni, dia banyak meme macam mana Dr. Doom akan dikalahkan dalam Avengers Doomsday dengan Ghost Rider menari, Shang-Chi juga menari apa semua kan. Dr. Doom akan dikalahkan oleh kuasa tarian. Oh my god, tu akan jadi 10/10 je aku buat rating. Tak ada gurau lagi. Tapi tu lah, ramai orang nak Keanu Reeves dan ataupun Norman Reedus sebabkan muka bikers diorang yang sangat resonate dengan Johnny Blaze ataupun Ghost Rider tu sendiri kan. Tapi bear in mind, Mat, Ryan Gosling adalah seorang pelakon yang sangat-sangat versatile. Sangat versatile. Mungkin orang sangsi dengan dia sebab dia muncul dekat projek Hail Mary. Ataupun senang cerita aku rumuskan, dia muncul lah dekat mana-mana projek, dekat dalam La La Land ke, projek Hail Mary ke. Ryan Gosling ni ada macam tampilkan watak yang sedikit bermain dengan komedi, bermain sikit dengan satu figure lelaki yang mempunyai ambisi dan sebagainya, charming kan. Sangat tak kena dengan watak Ghost Rider yang fokus on supernatural punya stuff, horror, mystical creature dan sebagainya kan. Tapi Ryan Gosling ni, bukti yang paling jelas adalah Blade 2049, dia boleh mainkan watak yang serious tone-nya. Sebab Ghost Rider is a serious character. Dia of course lah, dalam komik adalah masa-masa certain character dalam Marvel characters tu dia jadi goofy. Ada benda tu. Tapi Ghost Rider most of the time memang dia sangat-sangat serious dia punya tone character tu. So tak kena if this character memain watak yang komedi, terlampau-lampau komedi. Dan aku rasa Ryan Gosling sangat sesuai untuk jadi Ghost Rider. And the matter fact is, dia sendiri yang pitch this project kepada Kevin Feige. Itu dah pun menunjukkan dedikasinya untuk dia jadi Ghost Rider. So basically, if dia baca komik Ghost Rider, dia tahu kerja apa yang dia patut buat. Dia tahu macam mana dia nak mainkan watak Ghost Rider tu sendiri. Tapi Kevin Feige juga ada bagi tahu. Bila Kevin Feige ditanya kan, Ryan Gosling akan mainkan watak sebagai Johnny Blaze ataupun Danny Ketch. Kita tak tahu benda tu kan. So Kevin Feige cakap, kita serahkan benda tu 100% kepada Ryan. Dia decide bila dia nak reveal those kind of information. Dan story macam mana, kita leave Ryan untuk buat benda tu. Dan aku sangat respect apa yang Kevin Feige buat lah. Apa dia bagi Ryan Gosling ni untuk buat cerita dia. Cuma aku haraplah dia tak akan jadi sebuah cerita yang komedi lah. Lepas tu juga aku suka gila tu masa dia buat reveal dekat screen tu. Kan Ryan Gosling yang dekat bawah, dekat screen tu dia punya logo untuk Ghost Rider tu. Oh, tu pun dah A+, man. Dia macam straight away ambil daripada komik, kau tampal, kau olah sikit, ubah dia jadi warna merah instead of warna kuning dan juga orange. Pump jadi Ghost Rider. Oh, aku suka macam gitu. Nak dibandingkan kalau kau buat kau punya custom logo sendiri yang nampak futuristic, minimalist. Tak payah aku minimalist. Kalau bila berkaitan dengan superhero character ni, jangan go minimalist. Go vibrant terus. Warna kuning kau bagi. Warna merah kau bagi. Tapi tu lah. Aku sedikit risau dengan projek Ghost Rider. Oh, by the way, filem Ghost Rider ni memang confirm akan keluar pada tahun 2028. Mungkin awal tahun 2028. Dan by right, Ghost Rider akan menjadi filem pertama selepas Avengers Secret Wars. So, adakah bermaksudnya
Ghost Rider akan ada dalam Avengers Secret Wars nanti? Aku rasa ada siap. Deep down aku rasa boleh sangat ada. Ada dua angle yang Marvel boleh pilih kalau nak munculkan Ghost Rider dalam Avengers Secret Wars. Satu, kau munculkan Ryan Gosling punya Ghost Rider dan kau boleh sambung ke projek 2028. Ataupun lagi satu, nak tutup betul-betul chapter pasal Ghost Rider ni, Nicolas Cage Ghost Rider muncul dalam Secret Wars. Despite of mungkin tak kena pun dengan storytelling untuk Secret Wars, but who cares? Ini adalah penamat kepada cerita superhero yang lama kan? Kau tamatkan cerita X-Men, kau tamatkan cerita Spider-Man Tobey Maguire, kau tamatkan juga Nicolas Cage sebagai Ghost Rider. Why not? Why not? Tapi tak kisah sama ada dia bagi Nicolas Cage ke ataupun dia bagi Ryan Gosling ke, aku tak kisah. As long as Ghost Rider is canon in MCU, aku totally happy, Mat. Sangat-sangat happy. Cuma kan kalau aku tengok balik filem Ghost Rider, aku rasa tahun 2007 kot. Ghost Rider akan sentiasa menjadi favourite karakter aku lah. Sebab masa aku kecil dulu memang bapak aku bawa aku pergi mall, lepas tu aku ada nampak cerita Ghost Rider dia tayang kat TV kan kat mall dulu. Siapa-siapa yang membesar, siapa yang millennial dalam ni ataupun Gen Z, mesti mak bapak kau pernah bawa kau pergi mall. Lepas tu kau nampak apek-apek ni dia pasang CD kat TV. Lepas tu kau ni budak kan, kau tengok, woi, style gila terkorak berapi ni, dia naik motor, dia panjat bangunan tu kan. Oh, aku ever since that aku minat gila Ghost Rider. Sangat-sangat minat Ghost Rider. Dan dalam sejarah Marvel punya movie, hanya ada seorang je yang memainkan, actually bukan seorang lah, dua orang lah. Aku tak ingat. Gabriel Daluna, aku lupa nama Robbie Reyes dekat dalam Agent of S.H.I.E.L.D. Tapi yang paling ikoniknya adalah Nicolas Cage sebagai Ghost Rider. Undebatable. Itu sangat ikonik walaupun story dia rasa biasa je bila kita dah besar kita tengok ni kan. Spirit of Vengeance bagi aku sangat-sangat sampah. Daripada CGI semua bagi aku sangat sampah. Ghost Rider yang pertama tu sangat ikonik. Aku harap filem yang diorang keluarkan nanti ni pada tahun 2028 tak cuba untuk defeat that iconic level of Nicolas Cage sebagai Ghost Rider. Sebab kalau itu ambisi diorang yang utama, itu akan jadi satu masalah lah. Tapi aku tak rasa diorang akan buat benda tu. Aku rasa somehow dia akan jadi sama macam Spider-Man Andrew Garfield, Spider-Man Tom Holland, respect Spider-Man Tobey Maguire. Diorang tak try untuk beat each other. Masing-masing ada kelebihan masing-masing pada era masing-masing. The same thing happen dengan Ryan Gosling sebagai Ghost Rider. Aku sangat percaya yang Ryan Gosling boleh mainkan watak ni disebabkan how versatilenya dia. Cuma harapan aku adalah aku nak dia mainkan watak sebagai Danny Cash. Tapi aku lupa yang dia ni pun dah berusia sebenarnya. Dia dah 45 tahun tahun ni. So logically speaking, dengan storyline dan sebagainya, aku rasa dia akan mainkan watak sebagai Johnny Blaze. Unless kalau MCU memilih untuk Ryan Gosling ni mainkan watak sebagai Danny Cash, dan Danny Cash ni adalah the first Ghost Rider nak dibandingkan Johnny Blaze. Who knows? Kita tahu MCU boleh alter those kind of thing kan. Tapi tak kisahlah Johnny Blaze ke Danny Cash ke, I'm so happy yang Ghost Rider ada dekat dalam MCU right after this. Cuma concern aku lagi satu adalah dengan pengarah filem ni, which is Sean Levy. Sean Levy merupakan pengarah kepada filem Free Guy dan juga pengarah kepada filem Deadpool and Wolverine. Dan kau tahu, macam aku cakap tadi, tone untuk filem Ghost Rider ni ataupun projek Ghost Rider ni sepatutnya dia serious, dia dark, dia menyentuh benda-benda yang berkaitan dengan horror dan supernatural. Dan juga antara pengarah yang bermain dengan this kind of genre adalah Sam Raimi. Sam Raimi yelah, walaupun aku tak suka dia direct Doctor Strange Multiverse of Madness, tapi aku agree yang sentuhan dia dalam horror tu sangat aku admire. Cuma Sean Levy ni, based on aku tengok dia punya resume lah kan, filem-filem apa yang dia pernah tawarkan dan sebagainya, mostly is a fun comedic punya movie. Dan benda tu jadi satu masalah kepada this project sebenarnya. Sebab bila kau dah sentiasa bermain dengan genre tu, kau selesa dengan benda tu. Okay. Dan kalau kau perasan filem-filem Sean Levy ni, dia takkan rasa masterpiece tau. Dia takkan rasa ini adalah satu karya agung. Contoh macam Ryan Coogler buat Black Panther yang pertama. Tu rasa lain kau tahu. Or even kalau nak cakap macam Chloe Zhao, sentuhan Chloe Zhao dekat dalam filem Eternals, rasa lain. Walaupun aku tak berapa suka dengan pemilihan decision making dalam filem Eternals, sebab sentuhan pengarah kepada filem tu aku sangat admire, Chloe Zhao.
Lepas tu siapa lagi? Aku tak, ataupun senang cerita Russo Brother dengan dia punya Civil War ke whatsoever kan. Tu sentuhan dia. Sean Levy ni, dia seorang pengarah yang akan ikut orang atasan dan dia akan menyajikan sebuah filem yang sangat fun untuk ditonton but not so iconic. Itu apa yang aku rasa dekat dalam filem Deadpool and Wolverine. That's why aku tak bagi Deadpool and Wolverine 10/10 despite of how fun that film is. Aku rasa dia sangat bukan generic tau. Dia tak rasa generic tapi dia rasa macam tak boleh serpas. Filem tu tak boleh sampai ke iconic level, contoh macam Captain America, Winter Soldier, those kind of thing. Of course lah, kau akan debate dengan aku, cakap, ni lain karakter, lain ceritanya. Ya, aku faham benda tu. Tapi pengarah untuk Ghost Rider ni adalah Sean Levy yang biasa bermain dengan tone sebegitu rupa. Fun, comedic, those kind of stuff. Dia tak bermain dengan benda-benda yang horror, supernatural ni. So kerisauan aku, adakah Sean Levy mampu untuk execute this thing? Tapi orang yang memilih Sean Levy ni adalah Ryan Gosling sendiri. So, in a way, dia rasa macam, okay, tak apalah. Ryan Gosling yang pilih Sean Levy kan? Okay, fine. Aku percaya dengan kau, Ryan Gosling. Please not mess this up. Walaupun Ghost Rider is not popular enough macam filem, macam karakter Spider-Man, but somehow Ghost Rider sangat-sangat ikonik dan dinantikan oleh ramai orang. Ghost Rider. Mungkin aku boleh bagi pendapat panas lah. Ni pendapat panas aku Aku rasa dekat Malaysia, orang lebih minat dengan Ghost Rider nak dibandingkan dengan Batman. Itu pendapat aku. Aku sangat-sangat percaya on that. Tahu lah, kau mungkin ada pendapat berbeza kan? Kau mungkin, aku dah had DC fan. Kau tak boleh cakap macam gitu, Fik. Aku unsubscribe kau. Kita fun-fun je. Okay, tapi tu pendapat peribadi aku lah. Aku rasa Ghost Rider is much way famous daripada Batman sebenarnya dekat Malaysia kita ni. So aku nak lah filem Ghost Rider ni, bila mana nanti kita tengok, kita ada fan screening dan sebagainya, kita keluar daripada panggung wayang tu, kita rasa happy yang Ghost Rider finally muncul selepas berpuluh-puluh tahun, Mat. Daripada kita budak, kita tengok Ghost Rider tu, kita sekarang ni dah dewasa, dah berjanggut. So aku nak perasaan menunggu Ghost Rider tu worth it. Hopefully Sean Levy boleh buat benda ni, hopefully Ryan Gosling boleh buat benda ni. I'm hoping for the best untuk Ryan Gosling kan. This cast punya pemilihan, bagi aku this is one of the A+. Somehow dia akan menarik general audience sebab Ryan Gosling is totally an A-list actor. Ni bukan actor yang baru nak naik ke tak. Ni A-list actor. Walaupun perjalanan kehidupan dia tak adalah involved dalam filem superhero. Contoh macam Ryan Reynolds, dia muncul dekat dalam Green Lantern, dia gagal. Lepas tu dia muncul dekat Deadpool, mulut dia tutup, dia gagal. Pap, dia dapat Deadpool, macam mana dia nak sekarang. Ryan Gosling ni pula tak ada involved dengan filem-filem superhero pun sebelum ni. Dia muncul dekat dalam The Notebook, dia muncul La La Land, Blade 2049, Project Hail Mary yang sangat dahsyat pada tahun ni. By right, Ryan Gosling tak sepatutnya terima pun job masuk, bukan terima lah. By right, Ryan Gosling tak sepatutnya propose pun projek untuk masuk MCU kalau dia ni nak duit. Tapi disebabkan passion dia untuk jadi hero, that's why dia propose kepada Kevin Feige. Dan aku respect Ryan Gosling on that. Make this thing real, make this thing happen, make this film. Bila aku keluar tengok cerita Ghost Rider tahun 2028 nanti, aku mungkin dah ada jambang ke, who knows. Aku nak bagi cerita ni 9 ataupun 10/10, Mat. Please Ryan Gosling, please Sean Levy, make this thing happen. Okay, kita doakan lah semoga benda tu terjadi kan. Okay, tu first thing. The second one adalah berkaitan dengan Black Panther. Ramai kecewa yang Black Panther tidak akan dilakon. Black Panther akan ada filem yang ketiga. Aku tak ingat tarikh bila dia keluar. Sorry. Tapi kita akan ada Black Panther yang terbaru, which is Shuri tidak akan lagi memain watak Black Panther. Dia akan transfer ke pelakon yang baru. Okay, sekejap bagi aku search. Aku lupa nama dia. Dia pernah muncul dekat dalam filem Alien Romulus. Bagi aku acting dia is quite good. Sekejap aku Google sekejap. Sorry, aku lupa nama dia. New Black Panther. Apa nama dia? Adam. Okay, nama dia adalah David Johnson. Jujur cakap, aku tak kenal sangat. Aku tak
follow up sangat dengan dia punya resume dalam dunia perfilman, filem apa lagi dia muncul, tapi rata-rata pengkritik filem totally suka dengan lakonan dia, dan dia adalah antara pelakon yang sangat cocok dengan watak anak kepada T'Challa. So by right, bila Black Panther yang ketiga nanti keluar, kita akan ada satu time skip yang mana anak T'Challa sudah pun membesar, dan Shuri sort of akan menjadi seperti dia punya role model, tapi Nakia, mak kepada apa anak T'Challa ni, aku lupa nama dia. Whatever it is anak kepada T'Challa ni, dia macam Nakia macam tak benarkan dia untuk memikul role sebagai Black Panther. Itu benda yang aku baca lah. Tapi tak kisahlah story apa yang dia nak offer nanti tu, kita boleh bincang nanti lah, sebab benda ni pun lambat lagi. Cuma apa yang aku nak cakap ni, thank you Marvel. Thank you sebab pilih untuk meneruskan legacy Black Panther, legacy Chadwick Boseman kepada pelakon yang seterusnya. This movement, dia bukannya memberikan satu petunjuk macam, oh, kau David Johnson, kau kena berlakon dan kau kena bagi impact yang lagi besar daripada Chadwick Boseman. Tak. Dengan dia sambung legacy inilah akan menghormati Chadwick Boseman sebagai Black Panther sebenarnya. Bagi aku, pendapat peribadi aku. Sebab aku tak rasa macam, as much as aku appreciate Chadwick Boseman as an actor, dia sangat bagus bagus sebagai seorang pelakon saja, dia juga bagus sebagai seorang manusia, where dia senyap-senyap bayar bil orang yang sakit. Bukan bil orang sakit lain, dia senyap bayar, keluar, dan mak dia nampak resip yang dia bayar duit sebanyak tu, keluarkan duit untuk orang lain. That show how generousnya Chadwick Boseman. Tapi aku rasa legasi Black Panther sepatutnya diteruskan, sepatutnya disambung. There's a lot of thing yang kita boleh belajar daripada culture Black Panther tu sendiri, daripada Wakanda tu sendiri. Dan Ryan Coogler akan mengarahkan cerita Black Panther yang seterusnya ni pun. Aku sangat looking forward to it. Walaupun aku tak tahu sebagus mana lakonan David Johnson, tapi aku tengok dia naik dekat all age tu, dan dia peluk every cast, termasuklah dengan Letitia Wright, dengan Mbaku punya pelakon. Aku rasa dia akan melakonkan watak yang sangat-sangat bagus. Aku percaya on you. Kau tak perlu nak prove yang kau ni is a better Black Panther daripada Chadwick Boseman, ataupun kau tak perlu nak prove benda tu. Kau just build a new legacy. That's it. Bukannya bermaksud kita lupakan Chadwick Boseman sebagai Black Panther, tak. Black Panther akan sentiasa jadi salah satu filem yang terbaik MCU pernah hasilkan. Tapi this is a right move, ya. Nak dibandingkan kau kekalkan Shuri sebagai Black Panther, walaupun Shuri pernah jadi Black Panther dalam komik dan sebagainya, aku tahu all that thing. Tapi kita perlu untuk tengok Black Panther sebagai seorang lelaki berkulit hitam untuk lead the Wakanda. We need to see that. Dan aku ada baca juga here and there yang anak kepada T'Challa ni is totally a genius person lah nak dibandingkan dengan T'Challa. So maybe ada certain layer yang diorang boleh ceritakan dengan anak T'Challa ni, nak banding, atau bukan nak bandingkan, nak bezakan dia dengan bapak dia ni. The same thing macam mana perbezaan di antara T'Challa dengan T'Chaka. Beza. Pemikiran yang berbeza, cara bercakap mungkin sama lah kan. And give this man a shit. Aku tak mampu lah nak cakap Wakanda punya language kan. Tapi this is a really good thing yang Marvel buat. Walaupun as much, aku sebenarnya tak nak, aku tak ingat kewujudan dia, David Johnson ni. Tapi aku nak Damson Idris ya jadi Black Panther. Despite of dia nampak agak skinny dan sebagainya, tapi aku rasa dia boleh jadi Black Panther. Tapi yelah kan, if Marvel rasa David Johnson is the right man to play Black Panther, dan aku percayalah apa yang Marvel nak buat sekarang ni. So itu merupakan dua cast reveal lah yang berlaku dekat Comic Con baru ni, dan aku rasa kedua-duanya sangat-sangat A+. Selepas ini mungkin kita akan menunggu pula casting untuk ni lah. Bukan casting, kita akan tunggu official cast untuk X-Men pula. Yang tu yang kita nantikan. Aku ada list yang aku nak sebenarnya, but we'll see lah. Okay. Tapi yalah, apa pendapat korang tentang Ryan Gosling jadi Ghost Rider? Adakah korang antara orang yang tak suka dia jadi Ghost Rider despite sebab di mana berlakon cerita superhero sebenarnya? So aku tak suka. Aku nak sangat Keanu Reeves. Aku nak sangat Norman Reedus. Yeah, leave your comment
leave your thoughts lah dekat komen dekat bawah, dan juga tinggalkan pendapat korang semua berkaitan dengan a new Black Panther yang kita akan dapat nanti. Okay, so itu saja untuk video kita kali ni. Thank you very much sebab sudi meluangkan masa. Aku harap hari korang baik-baik saja. Aku harap korang semua sentiasa dirahmati Allah dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, thank you very much for watching. I'll see you guys next time. Assalamualaikum dan bye-bye.